Dan ramai orang buat. Bahkan bukan saja 2 pohon. Ada kubur, siap ada bunga. Siap ada macam-macam pokok. Silap air bulan, musang king pun ada. Tapi itu melampau sangatlah kan. Jangan lupa like, subscribe dan share. Hashtag Pasti Manfaat. Hadis riwayat Bukhari nombor 5592. Haddathana Yahya, haddathana Waki' عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. Telah diceritakan kepada kami oleh Yahya, telah diceritakan kepada kami oleh Waki'. Yahya mendapatkan hadis ini daripada Waki'. Waki' mendapatkan cerita ini daripada A'mash. A'mash menyebutkan aku mendengar Mujahid, yang mana Mujahid mendapatkan hadis ini daripada Tawus. Tawus mendapatkan hadis ini daripada Ibn Abbas. Tawus adalah anak murid kepada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dua-dua adalah sahabat, Abdullah dan juga ayahnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anak saudara kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada banyaklah kaitannya Abdullah Ibn Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi 2 kubur. Maksudnya kubur di tempat yang sama ada 2 kubur. Hadis ni penting tuan-tuan. Hadis ni ada banyak pelajaran yang kita boleh ambil, walaupun hadis ni taklah berapa panjang sangat. Tapi hadis ni adalah hadis yang popular, bahkan digunakan dengan secara sembrono. Jadi kita nak belajar ni hadis ni. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi 2 kubur. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Kedua-dua kubur ini sedang diseksa, sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab melainkan kerana dosa yang besar. Kabir merujuk kepada dosa yang besar. Amma hadha, yang mana satu ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastatiru min baulihi. Dia ini tidaklah bersuci selepas dia membuang air kecil. Dia melepaskan hajat kecilnya. Dia kencing lah. Dia tak bersihkan. Wa amma hadha, manakala yang satu lagi ni, fakana yamshi bin namimah. Dia ini dulunya hidup kerjanya namam. Kerjanya namimah. Mengadu domba. Cerita sini, cerita sana, sampai sini, sampai sana. Itulah kerjanya. Thumma da'a bi'asibin رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil satu pelepah tamar, dipatah yang masih basah, yang masih hidup, dipatahkan 2 dan satu ditanamkan, fagharasa ala hadha wahidan, ditanamkan satunya di kubur yang ini, wa ala hadha wahidan, dan di satu lagi ditanamkan di atas kubur yang ini. Thumma qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga diringankan azab kedua kubur ini selagi mana dahan ini, bila pohon tadi tu masih basah, selagi mana dia masih hidup. Sebelum kita pergi kepada 2 dosa besar tadi, kita pernah dengar hadis ni insya-Allah, dan ramai orang buat. Bahkan bukan saja 2 pohon, ada kubur, siap ada bunga, siap ada macam-macam pokok. Silap air bulan, musang king pun ada. Tapi itu melampau sangatlah kan. Tapi ada ke? Siapa yang nak makan kan? Tapi tuan-tuan dan puan-puan azakumullah, adakah benar ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini para ulama khilaf. Yang pertama, sebahagian daripada ulama menyebutkan ia adalah sunnah selagi mana ia adalah perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak menghalangnya dalam mana-mana nas. Tidak ada halangan, larangan daripada mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia dikira sebagai hadis, dia dikira sebagai sunnah yang mutlak. Siapa-siapa pun boleh buat dan ia adalah pahala. Ini pandangan sebahagian ulama, pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan ia tidak sunnah, melainkan ia itu dilakukan, menanam pohon tadi dilakukan atas kadar mukjizat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu kerana Nabi mengetahui
ahli kubur itu sedang diazab. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi mendengar azab yang sedang menimpa ahli kubur tersebut, dan kerana itulah Nabi melakukan hal ini. Dan kalau kita lihat, tidak ada satu pun sahabat yang diriwayatkan melakukan perkara yang sama seperti mana yang Nabi lakukan. Dan ini sangat berkait rapat dengan urusan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar apa yang berlaku dalam kubur itu. Sedangkan kita, kalau kita nak buat, kita perlukan kepada sebab, iaitu diazab. Tapi kita tak tahu kubur tok nenek kita tu tengah diazab ke tidak. Kan? Jadi dalam hal ini, sebahagian ulama yang lain mengatakan ia bukan sunnah. Dan saya setuju dan cenderung dengan pendapat yang kedua, ia bukanlah sunnah. Ia dilakukan atas kadar mukjizat, atas kadar kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dua dosa besar. Dosa yang pertama, dosa bersuci. Menunjukkan bahawa bersuci walaupun pada membuang air kecil itu adalah satu perkara yang penting dalam agama. Allah Subhanahu wa taala sendiri yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang-orang yang bersuci. Saya kira yang ini tak perlulah kita nak go terlalu detail, tapi kita nak pergi kepada yang kedua, an-namimah. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma hadha fakana yamshi bin namimah. Manakala yang satu ini, dia itu hidup dengan kerjanya bergosip. Dalam hadis ada perkataan lain yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu la yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk syurga orang yang qattat. Qattat ni maksudnya dalam bahasa Melayu sama, kaki gosip. Tapi sifatnya ada sedikit berbeza. Qattat adalah orang yang dia dengar-dengar dan kemudian dia sampaikan kepada orang daripada apa yang diinterpret sendiri. Dia syarah sendiri. Dia tak tahu pun benda tu sebenarnya apa kejadiannya. Cuma aku dengar-dengar lah si Zainab tu. Zainab bukan nama sebenar. Si Zainab tu rasanya dia macam berminat dengan si Duda Kasim tu. Gitu. Dia dengar je tapi dia tak tahu betul ke tidak. So dia sampaikan. Ini nama dia Qattat. Sebab tu Nabi SAW mengancam orang-orang yang menyampaikan apa yang dia semata-mata dengar. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Memadailah seseorang itu dikira sebagai pendusta apabila dia menyampaikan apa yang dia hanya dengar. So ini adalah sifatnya Qattat. Manakala namimah adalah seorang yang dia lebih detail daripada itu. Dia memang berada di tengah-tengah perbualan. Dia memang mendengar dan dia bertanyakan soalan. Dan dia mendapatkan jawapan. Dia mendapatkan huraian dan syarahan. Tapi kemudiannya dia sampaikan dengan perspektif yang berbeza. Dengan cara dia sendiri. Ada orang dia itu menjadi namimah atas keperluan dirinya sendiri supaya dilihat lebih baik. Dan ini kita boleh kaitkan dengan sifat narsisis. Orang yang secara psikologinya, dia sentiasa nak menjadi orang yang berkuasa ke atas orang lain. Yang lebih daripada orang lain. So, dia menjadi namimah atas dasar itu. Ada pula orang yang dia menjadi namimah, dia ubah cerita yang dia tahu atas kapasiti sokongan. Menyokong kepada satu orang ataupun menyokong kepada satu pihak. Dan ini semuanya adalah bentuk-bentuk namimah dan ia adalah dosa besar. Tuan-tuan, sebahagian daripada kita menyangka namimah ini adalah satu sifat yang formal, yang dia mesti bertujuan untuk menjadi namimah. Tapi adakah kita sedar bahawa hari ini kita boleh lihat namimah ini berleluasa walaupun dalam kalangan ahli keluarga, adik-beradik sendiri. Bercerita tentang orang itu, orang ini, jiran itu, jiran ini. Bahkan lebih menakutkan, bercerita tentang pasangan masing-masing. Ada orang dia bergaduh dan dia cerita kepada mak ayah dia. Dia bercerita kepada adik-beradik dia. Bercerita tentang pasangan dia. Baik suami cerita pasal isteri, isteri cerita pasal suami. Ingat balik saya sebut tadi, dia bercerita atas dasar mencari sokongan. Dan ini juga adalah sifat namimah. Sekalipun dia bercerita lebih buruk di media sosial. Kita berada di zaman semua orang nak bercerita hari ini. Semua orang nak berkongsi hari ini. Semua orang nak beri nasihat. Dia lupa ketika dia memberi nasihat, orang memerhatikan dia. Oh, kau pun sama juga rupanya. Memberi nasihat di media sosial,
Orang boleh bayangkan, dia dengan bini dia lebih kurang lah tu. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati dengan an-namimah. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء